Dan tanggapi le dengku Allah Ta'ala hana tempat. Tetapi dalam riwayat Islam Mi'raj yang hanya terdustakan, Rasulullah adalah ne'etron istilah etron sama dengan meyuk manyang. Nyaw dengku. Mana meyuk manyang pakai bukan water dengku. Coba baca dalam riwayat Islam Mi'raj dengku. Anda terus nuntak li Sayyidina Jibril alaihi salatu wassalam bak tempat terakhir. Nekul li Jibril, hadza firaqu baini wa bainak. Muhammad, yo kabeh urusan lo dengan roda. Lo dengan roda sebagai adalah juru pendamping sebagai orang mai katro. Nyo jinawa kata di sinawa lo lepaskan untuk merumpak dengan Allah Subhanahu wa taala kerana. Lalu kemudian Sayyidina Jibril ni tinggal di Lakaidin, ni khul Rasulullah. Ni sedar lau mu bayo tu mentang kena bakri hana pengan. Menyahidih dalam rantau hana tak kam merumpak, terus kena barantau berat hana merumpak le. Ni sedar lau hanjut lo Lakaidin. Jadi buat watanya ke Allah Taala ni kebah Sayyidina Jibril buat tempat, dronian ke le bak persoalan naik turun. Ha ni wallahu alam. Hinau balangit tu jauh water aku. Bak water merumpak Rasulullah dengan Allah Taala boleh jadi kedih. Boleh jadi kedih aku. Atau boleh jadi hana maha pakan karena hana tempat orang yang merumpak. Karena bak water terakhir adalah Rasulullah nak pegah lon adalah lon berangkat hana le gedampingi le Jibril bak tawah tempat yang bak tempatnya lepas daripada orang rakun. Ni undang le Tuhan pada tempat yang nak sinyal ya. Yang endang kena melukah nak sinyal aku. Kena mekalam Allah Taala dengan Rasulullah nak sinyal aku. Ni undang dia pada tempat yang nak sinyal aku. Cuman dia pada tempat yang nak sinyal kan mewatai kan aku. Nabi Musa ni mekalam li Allah Taala dengan Nabi Musa. Allah Taala ni mekalam dengan Allah Taala. Kallamallahu Musa taklima. Kemudian kallamallahu Musa taklima adalah kan berbicara akibat Nabi Musa menutu. Kena pegah Nabi Musa na menutu dengan Allah Taala. Apa makna? Menyo Nabi Musa na menutu dengan Allah Taala seakan-akan Allah gunakan hana apa apa. Nyan baru menutu kan aku. Gunakan pi Allah Taala na menutu. Menutu lagi udah pi hana kontak sinyal dengan Musa aku. Allah menutu ya terau na. Bantu pada tempatnya baru kontak aku. Artinya pada hijab dengan Allah Ta'ala. Bahawanya dia buka hijab di Allah Ta'ala. Maka baru merupa innani anallah la ilaha illa ana. Alihnya bakri tutup lah menengku. Menyatakan kapai yang woi bandar Aceh dan Ipoh Medan. Depannya penguh. Baik tapi ke nyan baru Ipoh. Gunakan dalam tepuk hidang Ipoh cid. Kedai Ipoh cid nengku. Cuma hana ada. Allah selalu dalam kalam. Tetapi adalah hana hubungan dengan manusia. Kalam Allah nengku. Nyawanan. Waduh, tetapi pada titik akhir baginda Nabi dengan Allah adalah kan bak tempatnya nekebah le Sayyidina Jibril.